Okey, ini adalah penambahan terbaru bahan digital yang terdapat dalam portal inilah, iaitu bahan PowerPoint template. Dalam ni dia ada banyak template yang kita boleh download, ada beribu-ribu template. Saya boleh download dan guna dan edit dalam komputer sendirilah untuk edit, dan kita boleh ubah sesuai dengan keperluan kita. Contoh ada template with photo. Kita tengok dalam ni ada banyak folder, ada banyak kategori. Contoh kita ambil satu saja. Ada banyak lagi kategori dalam ni. Cikgu boleh explore sendirilah. Cover design, project, ada banyak. Jadi cikgu boleh guna semua, download dan guna untuk PDP cikgu lah. Ada banyak. Jadi saya pun tak buka banyak sangat ni, sebab terlalu banyak template ini. Jadi cikgu boleh explore sendirilah. Sekian, terima kasih.